Panas sur. Okey, hai, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Dasuki Padu. Okey, untuk video kali ni aku nak main kutip durian dekat kebun durian yang aku ni. Okay, tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Let's go check it out. Okey gang, baru-baru ni kan aku dah buat video pasal durian aku yang dah berbuah tu. Jadi alhamdulillah semua lah ni sekarang tengah musim meluruh lah. Jadi memang puas hati lah. Durian dia pun semua padu-padu grade A punya. Jadi jom kita pergi kutip. Sekarang pokok yang dekat tepi sungai ni dia tak apa nak luruh lagi. Dia bukan musim lagi kan. Mungkin dah 2 minggu depan tu. Ini pokok kunyit ni, apa boleh tengok kat bawah lah. Jom. Okay gang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dah. Dia guys. Oh, boleh tengok oh. Kok kuning ah, sat kita bau ah. Bu mari gang. Oh tu. Boleh tengok ah, dia punya isi dia pun dah mula terkopek. Jadi tengok lalang kita buka tu ya. Sambil-sambil kita kutip gang. Panas sur. Tarik. Ni pokok isi kunyit Isi dia macam rasa macam manis-manis. Ui, berlemak ah. Ui, lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Sat kita. Oh boy, isi dah pula. Ni pula. Sebut pula bismillahirrahmanirrahim. Oh, memang terbaik ah. Jolo tu kita ambil makan boleh. Memang fresh ah. So, ni sambil-sambil lah kita kutip durian sambil-sambil kita makan. Memang mantap bak buah. Kita tengok banyak agak luruh. Memang terbaik lah. Okay, jom kita kutip tu. Kita makan lain. Tak. Okay gang, untuk pengetahuan hampa, kemarin ayah aku dah main dah. Kemarin aku tak main, ayah aku dah main dah. Jadi pokok-pokok kunyit ni ayah aku dah kutip dah besar-besar. Kalau hari ni tinggal kecil-kecil lah. Sebab kemarin aku dah kerja sikit. Jadi alhamdulillah hari ni pun banyak lagi yang luruh gang. Kau tengok dia kecil-kecil lah. Tapi dia mula terbuka lah tu. Dia comel-comel lah. Tapi isi dia memang sedap kan. Sudah. Kemas melek lah. Okay. Ada lagi. Mantap. Cak aku sana tu macam mana tu. Sana kan. Ada lagi Syak terbuka tu. Dia macam nak kopek tu. Okay, ada lagi. Ada lagi. Tapi buah dah comel-comel lah. Tak ada besar-besar sangat. Ni lagi kan. Mantap. Di bawah itu pokok lah. Kat depan tu lagi banyak lah. Okay, jom kita keliling ni tu. Hari tapi next pokok pula. Mantap. Alhamdulillah ada lagi. Ini besar sikit lah. Cappuccino assassino. Lagi. Kalau ni banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi kan. Ni pokok yang terlalu paling favourite aku lah. Pokok ni. Pokok kunyit. Dia comel-comel lah. Ada lagi. Lagi kan. Assassino. Tadi parti lah. Balik ni aku main naik motor. Memang penuh harga. Mantap. Dia baru depan ni saya tak kat kucing pokok ni let's go gang. Bombardilo krokodilo. Satu pokok pun dah pernah banyak pokok ni kalau lurus sekali memang banyak lah. Tapi dia saya tak besar lah. Sebab ni kan. Ni lagi. tu. Ambil lah tu. Nah. Baik.
Wah. Tangan cik oi. Tak menang tangan bawah ni bawah. Ada lagi bawah. Kita ni. Hui. Okay. Bomba silo berkodin. Hah? Oh. Aduh. Okey geng, alhamdulillah kita ke pokok yang kedua, iaitu pokok buah gentak nama dah. Sebab apa buah gentak? Sebab buah durian tu besar biji peluru meriam zaman perang dunia. Okey, jadi jom kita tengok buah dia macam mana. Alhamdulillah dia luruh 2 biji geng. Mau boleh tengok buah dia. Ui gila. Besar-besar geng. Boleh tengok. Buah dia memang besar. Okey, ni ada buruk sikit lah, tapi dia nampak isi dalam lah. Bau pun memang tarik lah. Okey, ni biji yang kedua. Gila. Besar ni kat tu tempat cawan ni. Okey, dalam plastik depan ada sedikit tu. Okey, belakang ni kau sedikit tu. Tu ni. Ni macam mangkak ni. Kalau tangkai dia tak besar habis. Tabuk. Mangkak ni. Tapi alhamdulillah memang puas hati sobat. Okey, tapi pokok yang ketiga pula mantap. Okey kan, alhamdulillah kita sampai ke pokok yang terakhir, iaitu pokok nibung. Okey, tu dia. Pokok nibung ni dekorasi dia sedang lah. Sedang besar. Okey, tapi isi dah pun ngam. Tapi dia warna putih lah isi dah. Pokok nibung ah. Ni pokok nombor 3 paling mula-mula nak masuk. Okey, kat depan tu ada lagi. Jom kita himpus tempat dulu, kita main rumble semua, kita petik terus. Okey. Terus tu. Ni ya. Okey, jom. Ni. Oh ni. Tebuk tupa sobat. Tebuk tupa. Okey kan, kita sekarang tengah berteduh dari bawah pokok manggis eh. Jadi alhamdulillah. Oi, manggis banyak ni. Saya kita cari satu lah. Aduh sakit tu kat pokok. Okey. Oh dia manggis kan. Okey kan. Buka pakai. Bismillah. Oh Allah. Isi molek. Bismillah. Fresh eh. Loro-loro kita makan tu. Alhamdulillah. Panas ni. Okey kan, alhamdulillah. Sambil-sambil kita rehat dulu sebelum kita nak kutip semua sekali. Kita kena dulu lah. Ayak terbikai. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oh, fresh. Asasino, alhamdulillah. Okey, kita tengok dia, kita dah dia kumpul setakat ni. Baru sekali. Baru satu trip. Baru satu trip. Tu ada lagi 2 trip asal. Baru kita boleh himpun banyak-banyak. Okey. Okey, kita kena ayak dulu kan. Mantui. Okey, alhamdulillah kita nak start balik lah. Misi kita untuk kutip buah durian. Jadi bagi nak memudahkan kerja kita, kita bawa-bawa ni terus ya. Okey, kita boleh bawa banyak sikit lah. Kok luar bawa ni. Kok lu geng bawa ni. Bismillah. Bawa ni senang sikit, kali sekali angkat banyak. Okey, buang lu apa betul. Ya. Ya merah. Okey. Dah kita bawa terus bawa. Bawa pergi sana terus. Cara kita kumpul sekali bola ni. Alhamdulillah, mantap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini ya.
No, tenang. Wow. Baru lurus geng. Tu. Jaga kepala. Mana? Mana nampak bang? Baru lurus kan. Oh. Wih, ada dua weh. Aduh. Kosong yang dua kat lane. Buat manggil pun ada tapi tak ada kutik. Mantap weh. Tengok kutik lurus. Sampai. Mantap. Okey geng, aku rasa kat kawasan ni aku rasa tak puas hati lah. Kita kena cari betul-betul kat kawasan ni lah. Sebab aku dengar kat sini dia ada kulit-kulit durian tau. Kulit-kulit durian lama. Ini bermakna kawasan ni pun kawasan durian duk jatuh kat durian duk mendarat kat tadi. Tu dah aku kata dah. Aku kata dah. Tengok. Ni kalau tinggal ni rugi ni. Kena selam ni yang dalam ni. Tengok. Masuk elok. Sat kita cari sikit tu. Tengok macam mana. Ada lagi aku nampak dah. Tapi kawasan dah mencabar sikit lah. Ada lagi tu. Lagi. Bagus tu. Lagi tu. Kata dah 3-4 biji kau. Allah. Pak. Lagi. Nak buka bulu banyak. Nak buka bulu banyak. Kuning menyala apa. Baru jadi. Demi buah durian lah. Lagi. Ni buruk kan. Dah je. Okey, ni trip kedua alhamdulillah. Ni trip kedua. Tu dah penuh bok belakang. Wangi-wangi belakang. Okey, dia kita pergi hantar dekat base camp tu. Kita main untuk trip yang ketiga pula. Okey, mantap. Baru 2 trip lah. Dah cungak lah. Ni kalau tak ambil baju je. Kalau apa ambil baju macam ni, kau ingat kena buat kita suruh. Okey. Ni dah 1 trip ke ni. Tu pun tak selah habis-habis. Kalau selah habis-habis ni, kau ingat lagi 2 box lah. Okey. Jadi, let's go. Okey kan, alhamdulillah kita dah selesai dah kutipan kita. Sudah 3. Allah. Banyak ni pun dah. Macam awal-awal kan. Bau yang sangat menarik eh. Jadi disebabkan kita main naik motor, border ni terlalu banyak. Jadi kita kena perasing lah sikit bola bekas terawai kita bawa tu. Okey, yang mana yang boleh bawa kita bawa, yang mana yang boleh buka kita buka. Okey. Jadi kita relax tu. Baru kita buka. Mantap. Okey, alhamdulillah kita pun ada di perakhiran video kita. Okey. Tapi sebelum kita akhirkan video kita rasa dulu lah sebiji durian yang kita kutip tadi. Kat komik yang jenis tu buka siap. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk dulu Ustaz. Okey. Ringan lah buah dah kan, tapi bau padu. Bismillah. Buka lah. Terbaik kan. Kecil-kecil cili padi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok isi dah. Memang puas hati ya. Lemak. Lemak berkrim lah. Mantap babu.
Jadi itu saja video aku untuk hari ni. Kepada apa semua jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Terus support aku kan. Jangan lupa follow Facebook aku, Instagram aku, TikTok aku. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi pada video akan datang.